Sabar untuk Sabah, itu bukan sekadar slogan, tapi jeritan hati rakyat yang dah terlalu lama rasa dianaktirikan. Datuk Seri Jeffrey Kitingan berani cabar Putrajaya, menuntut supaya hak negeri yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963 dikembalikan. Dari royalti minyak, kawalan laut hingga isu kewarganegaraan, semuanya dianggap bukti sebagai Sabah sudah lama dipinggirkan. Bila Kitingan bangkit, dia bukan sekadar main politik. Dia cerminkan rasa kecewa rakyat yang melihat hasil bumi mereka mengalir ke pusat, tapi pembangunan di negeri sendiri masih ketinggalan. Selama ini, pemimpin pusat asyik menjanjikan kerusi tambahan di parlimen atau rundingan meja bulat, tapi rakyat Sabah jarang nampak perubahan sebenar di tanah air mereka. Ya, Kitingan sendiri ada kontroversi, dari isu Lombong sampai siasatan SPRM. Tapi soalan yang lebih besar ialah, adakah itu menghapuskan kebenaran tuntutannya? Rakyat Sabah sudah lama menuntut autonomi dan slogan ini jadi simbol bahawa mereka tidak akan lagi terima janji kosong. Kalau kita bandingkan, Sabah mahu kuasa mereka dihormati, bukan sekadar diminta bekerjasama atas nama pembangunan nasional. Kerana tanpa keadilan sebenar, kerjasama hanyalah satu bentuk penyerahan. Jadi persoalannya, sampai bila Sabah perlu tunggu janji Putrajaya? Atau inilah masanya rakyat Sabah berdiri menuntut hak mereka sendiri tanpa kompromi lagi?